بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. Marilah sama-sama kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman agama kepada kita. Wa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala niyyatina khalisatan liwajhihil karim. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di antara mereka yang mendengar perkara yang baik, kemudian kita mengikut perkara yang sebaiknya, InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Sambung daripada pengajian yang telah lalu. Kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berserah diri, dan kita berserah diri dengan tawakal atas Allah, dan kita berserah diri dengan tawakal atas Allah pada segala pekerjaan dunia dan akhirat. Sekarang ini pengarang kitab Syekh Daud rahimahullahu ta'ala masih lagi membicarakan kewajipan hati. Dan sebelum ini kita cerita tentang menyesal di atas dosa. Malam ini kita sambung perbicaraan pengarang kitab ini. Dia sebut tentang seseorang itu dia berserah diri. Apa dia tu? At-tawakkulu 'ala Allah. Antara yang wajib dilakukan oleh hati iaitulah serah diri dia kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala perintah begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Dan kepada Allah bertawakal sekalian orang mukmin. Ayat ni tuan-tuan tak boleh kita ambil secara literal, tak boleh. Kalau kita terjemah secara literal, rosak ayat Al-Quran. Dia jadi ke atas Allah, orang mukmin itu sedang bertawakal kepadanya. Maka kalau kita terjemah begitu, kata ulama, amatlah salah, tak jadi Quran terus. Tidak sampai maksud yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi di sini tuan-tuan, sebab tu semata-mata pandai bahasa Arab belum tentu dia boleh tafsir Al-Quran. Lepas tu yang kita bagi makna tadi, kita rujuk tafsiran yang telah disebut oleh ulama. Adapun semata-mata pandai kita, pandai bahasa Arab, maka boleh jadi kalau cuba kita nak tafsir Quran, kita sesatkan orang ramai. Sebab itu ada hadis Nabi kata,
Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang cuba berani, sedang dia bukanlah berkeahlian dalam masalah itu, mentafsirkan Al-Quran, maka tempahlah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan kotak pemikirannya, maka tempahlah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni antara yang riwayat hadis ni Ibn Hibban, dan Ibn Hibban dia sahihkan hadis ini. Dalam hadis ini ada larangan untuk seseorang itu dia cuba-cuba tafsirkan Al-Quran, dia syarah ayat-ayat Al-Quran tanpa sedikit pun merujuk kepada tafsiran ulama yang muktabar. Jadi kalau dia cuba-cuba sendiri, sedangkan dia bukan mufassir, dia bukan seperti Abu Hayyan Al-Andalusi, dia bukan seperti Al-Qurtubi, dia bukan seperti Fakhruddin Ar-Razi, bukan seperti An-Nasafi, bukan seperti Al-Mawardi, bukan dia seperti tuan-tuan ulama-ulama As-Suyuti dan ulama-ulama yang tafsirkan Al-Quran. Maka kalau dia cuba-cuba tafsir, dia sesatkan dirinya sendiri dan dia sesatkan orang lain. Betul tak begitu? Betul. Kerana Al-Quran yahdi katsirun minan nas, dia banyak memberi hidayah kepada ramai manusia. Dalam masa yang sama, Al-Quran jika tak kena cara tuan-tuan, dia menyesatkan ramai manusia. Apa maknanya? Dia salah tafsir. Ayat Quran tak salah, tetapi pemahaman yang dia dapat daripada salah tadi, itu yang menyesatkan dirinya. Kemudian dia bawa mengajar, dia menyesatkan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran tafsirannya diambil secara muktabar, diambil secara belajar. Kita di pondok tu, kita mengaji cara bagaimana ulama hurai, tafsir Al-Baydawi, tafsir An-Nasafi. Kita tengok demo ni macam mana dia olah pemahaman terhadap Al-Quran. Sedangkan nak tafsir tuan-tuan, kata ulama, kata Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi, seseorang tu dia kena ada 15 ilmu. Kena ada 15 ilmu baru layak duduk depan ni cuba tak Quran kosong tanpa tafsiran ulama, lalu dia mula sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya begini-begini. Ni ulama tafsir 15 ilmu. Dia kuasai nahwu dan saraf. Nahwu dan saraf. Ni nahwu kita serendah-rendah pun tak kenal. Tak pernah kita kenal tuan-tuan matan Ajrumiyah. Kita tak pernah kenal tuan-tuan Syuruzuz Zahab. Kita tak pernah kenal Al-Qatrun Nada, syarah kepada Qatrun Nada. Ulama bukan kata kenal, bukan kata belajar, kena kuasai itu kitab-kitab tersebut. Kemudian tu nahwu baru, sarah pula, Kailani dengan syarah Kailani, syuruz, banyak tuan-tuan, tu nahwu dan sarah baru. Kemudian balaghah pula, dia ada ilmu bayannya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya. Kemudian tuan-tuan, dia kena mengaji pula cara mutlak dan muqayyad. Kena tengok pula tuan-tuan mujmal dan mufassal. Nak kena tengok tuan-tuan pula mutlak nasakh dan mansukh. Begitulah. Dan ta'arud, kalau dan makna macam mana nak selesaikan ta'arud tersebut. Dan banyak lagi, lebih kurang 15 kata ulama. Jika tak ada alat, jangan kita menyelam di dalam lautan Hindi. Lebih kurang begitulah. Kalau kita tidak ada alat tuan-tuan, jangan kita berani menyelam di lautan yang begitu dalam. Sebab tu ulama dah sediakan kepada kita tafsir. Kenapa kita tak suka para ulama? Kita tinggal, kita nak bagi orang faham dengan kotak pemikiran kita sendiri. Ini bahaya. Dan ada larangan daripada hadis Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau sesiapa yang cuba-cuba nak tafsirkan Al-Quran dengan kotak pemikirannya,
tanpa sekali-kali rujuk kepada pandangan ulama yang muktabar, maka dia telah menempah tempatnya di dalam neraka, wal iyazu billahi ta'ala. Ayat tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan ke atas Allah, kepada Allah lah bertawakal sekalian orang yang beriman. Ini antara dalil kita sebagai seorang mukmin wajib kita letak dalam hati kita tawakal kepada Allah. Kita hendak tawakal, serah tuan-tuan urusan kita. Dalam pengarang kitab ni dia kata sama ada urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Maknanya apa tuan-tuan? Kita sebahagian manusia, mereka serahkan kepada Allah urusan akhirat, tapi urusan dunia sedikit pun dia tak tengok kepada syarak. Dia tak nak tengok tuan-tuan sedikit pun kepada syarak. Bila dia terlibat dengan perniagaan, sekalipun tuan-tuan dia tak lihat apa kata syarak tentang perniagaan yang dia ceburi, pekerjaan yang dia ceburi, transaksi yang dia buat ini dalam hukum syarak ini sah ke tidak, maka ni tuan-tuan orang yang tak bertawakal kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tajuk yang disebut oleh ulama ialah tawakal. Dan bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa kita tawakal? At-ta'alluqu, seseorang itu dia menggantungkan dirinya kepada Allah. Dengan erti apa? Dengan erti Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang ada manfaat dan yang ada mudarat. Kita bila kita buat satu benda, apa-apa saja benda, kita tawakal kepada Allah. Apa makna tawakal? Kita letak dalam hati kita yakin 100% yang menjadikan kemanfaatan itu Allah secara hakikatnya, dan yang memberi kemudaratan itu ialah Allah secara hakikatnya. Nah, bila kita makan ubat, kita sakit tuan-tuan, kita makan ubat, lalu kita duk letak dalam hati kita yang ubat sebagai perantaraan ini, sebagai kita makan ini dia panggil tasabbub, jadi sebab. Dia ada istilah tasabbub, dan ada satu lagi tuan-tuan, musabbab. Tasabbub ni ialah sebab nak dapatkan natijah tadi. Misal contoh kita makan, bila kita makan kita berhajat daripada makan ialah kenyang, maka makan itu sebab, maka kenyang itu natijah musabbab dia panggil tuan-tuan. Kita bila kita dahaga, kita berhajat kepada minum, tak tuan-tuan? Kenapa kita minum? Kita nak dapat target kita, iaitulah hilang dahaga. Maka minum ialah sebab, nak dapatkan musabbab itu iaitulah hilang dahaga tuan-tuan. Jadi dalam Islam, untuk kita dapatkan hilang dahaga dan kita nak hilangkan tuan-tuan kelaparan biar jadi kenyang, kita nak dapatkan musabbab. Ulama kata tawakal bukan makna kita tak mengambil sebab, bukan dengan makna kita meninggalkan ubat, bukan makna kalau kita nak dapat kesembuhan, iaitulah musabbab, jangan kita tinggalkan ubat. Kalau sekiranya kita nak dapatkan kekenyangan, lapar terlejak, maka kita jangan tinggalkan makan. Sekiranya kita nak dapatkan hilangkan dahaga daripada diri kita, maka jangan tinggalkan sebab, iaitulah minum. Maka tawakal, kata ulama, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi, iqil thumma tawakkal. Kamu ikat terlebih dahulu binatang tunggangan ini, barulah kamu serah kepada Allah. Artinya tuan-tuan apa? Maknanya kita mesti bergantung kepada sebab terlebih dahulu. Kita keluar daripada rumah, tutup lampu, kunci pintu, kemudian
mangga kat depan, baru keluar dan kita tawakal kepada Allah. Ini konsep tawakal. Bukan kita tawakal kepada Allah, kita buka lampu. Nah, kita pintu tak tutup, pintu luar pun tak tutup, pintu dalam pun tak tutup tuan-tuan. Mangga pun tak kunci, buka terbuka begitu. Sebab apa? Sebab kita nak tawakal kepada Allah. Jawabnya terlalu jauh dengan apa yang diajar oleh Nabi. Lepas tu kalau ada orang duk ajar begitu tu, jawabnya ini bukan yang disuruh oleh Nabi. Nabi suruh kita pegang dengan sebab. Pegang dengan sebab tuan-tuan. Dan dengan sebab tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musabbab, iaitu dengan musabbab, dan mungkin juga Allah taala jadikan musabbab tanpa sebab. Apa maknanya? Kata ulama tuan-tuan, kita nak kenyang, mungkin saja kita dapat kenyang itu dengan makan. Allah taala berkuasa menjadikan kenyang itu dengan perantaraan makan. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan adanya kenyang pada diri kita tanpa perantaraan makan. Tak makan pun tuan-tuan sehari, tapi Allah Ta'ala kurniakan kenyang. Pernah rasa tak tuan-tuan? Setengah orang pernah rasa tuan-tuan. Dan setengah daripada kekasih Allah, mereka begitulah keadaan mereka. Allah Ta'ala mungkin saja dia menjadikan musabbab natijah tadi dengan sebab, dan kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan natijah tanpa sebab. Bukti banyak sangat-sangat. Nah, sebab putuhnya tuan-tuan, sebab putuhnya apa tu, tengkuk binatang ialah disebabkan hirisan pisau. Betul tak tuan-tuan? Pisau. Kalau kita nak dapatkan putus sembelihan itu pada binatang tadi, maka kena kita berantarakan pisau, bersebabkan pisau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya tuan-tuan untuk menjadikan putus tanpa pisau. Dan Allah Ta'ala jadikan tak putus dengan pisau. Maknanya tuan-tuan, ini kuasa Allah Ta'ala. Betul tak tuan-tuan? Sebab yang biasa ada pada api ialah membakar, menatijahkan pembakaran. Dan Allah Ta'ala maha kuasa nak menjadikan adanya pembakaran dengan sebab adanya api bila kena bahan kering. Dan Allah Ta'ala maha kuasa untuk menjadikan tidak berhasilnya kepanasan dan api tersebut, tidak menjadikan kebakaran tuan-tuan, bila mana api tadi mengena bahan yang kering. Misal contoh kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Adapun kita senantiasa kita bertakwa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, ulama menyebut bahawasanya antara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang dengan sebab. Pegang dengan sebab tu ialah salah satu daripada cara kita bertawakal kepada Allah. Dan sebaik-baik sebab dapatkan rezeki, iaitulah kerja dengan menggunakan tangan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Daud la ya'kulu illa min amali yadayhi. Sesungguhnya Nabi Allah Daud, dia tak makan rezeki tuan-tuan melainkan hasil daripada tangannya. Artinya sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan dengan hasil daripada tangan kita tuan-tuan. Ini disebut oleh para ulama, dan setengah mengatakan dengan menggunakan ziraah tanaman. Ini disebut oleh para ulama. Bukan makna tawakal di sini seseorang itu dia tak bekerja, hanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Naam, kalau seseorang itu dia berzikir kepada Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Iya. Tetapi konsep tawakal bukan begitu. Dalam Islam disebut, dalam hadis Nabi sebut di dalam kitab yang diturunkan kepada Suhuf Ibrahim, Nabi sebut di sini bahawa setiap seseorang itu di dalam harinya 24 jam mesti ada 4 perkara dia kena buat. Sa'atun yunaji fiha rabbah, 1 jam dalam setiap hari dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sa'atun yuhasabu fiha nafsah, 1 jam dia gunakan tuan-tuan untuk bermuhasabah dirinya. Dan yang ketiga tuan-tuan, sa'atun yatafakkaru fiha ma sana'a Allah, dia memikir-mikirkan akan kejadian Allah Ta'ala. Dan yang keempat, sa'atun yakhlu fiha limat'amihi wa mashrabih, kata Nabi, yang keempat hendaklah ada 1 jam dalam kehidupan kita meluangkan masa untuk makan dan minum. Artinya kita bekerja. Maknanya bekerja ini kita cari nafkah kepada diri kita. Tu pertama sekali, yang mula-mula sekali diberi nafkah ialah diri. Yang kedua tuan-tuan, keluarga, isteri. Ketiga, anak. Kemudian tuan-tuan, ibu dan ayah yang memerlukan. Hak ni paling banyak sekali tak dibuat. Dia tengok diri dia sekali, mula-mula yang paling banyak dia bagi nafkah kepada dirinya. Kedua, dia bagi nafkah kepada isteri yang dia sayang. Tu pun tuan-tuan banyak kes yang tidak diberi nafkah, dan beri nafkah kepada anaknya tuan-tuan, dan bagi nafkah kepada ibu bapa yang memerlukan, bukan ibu bapa yang kaya. Kalau ibu bapa yang kaya yang mencukupi, tak wajib dia bagi hukum syarak. Tetapi kalau dia bagi, ihsan, itu perbuatan ihsan daripada anak, sangat-sangat elok. Tapi kalau ibu bapa dia memerlukan, sedangkan dia mempunyai anggota yang lengkap dan mampu bekerja, kata ulama, walaupun begitu wajib si anak bagi nafkah kepada ibu dan ayah. Wajib tuan-tuan, bagi nafkah kepada ibu dan ayah. Dan ramai manusia tinggal perkara ini. Ramai tuan-tuan orang duk telefon kita. Saya bekerja di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bahagian soal dan jawab. Banyak tuan-tuan kes nafkah ni sangat-sangat banyak. Kes nafkah ni sangat-sangat banyak yang tak dibuat. Dan antara nafkah yang sangat banyak ialah nafkah kepada ibu dan ayah tak diberi. Tak bagi nafkah kepada ibu dan ayah, dan ibu dan ayah ni sangat fakir. Dan ini tuan-tuan tanggungjawab. Bukan tanggungjawab kita kepada bini dan anak-anak, tapi juga kepada ibu dan ayah. Kemudian kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muraqabatu lillah, dan memperbanyakkan muraqabah bagi Allah. Seterusnya kata pengarang kitab, hendaklah seseorang itu dia muraqabatullah. Apa makna muraqabatullah? Maknanya senantiasa dia merasakan dirinya diawasi oleh Allah. Itu maknanya. Apa arti seseorang itu bermuraqabah kepada Allah? Merasai dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kata ulama, istidamatu khaufillahi bil qalbi. Hendaklah senantiasa dia letak dalam hati dia rasa takut, senantiasa hati dia rasa rusing, takut, bimbang tuan-tuan kepada Allah Ta'ala. Takut sangat-sangat kepada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara meninggalkan segala yang dilarang dan melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia muraqabah. Sebab apa jadi boleh dapat muraqabah ini? Sebab dia dah mengaji sifat 20. Dia dah mengaji Allah Ta'ala bersifat dengan as-sami', maha mendengar. Dan sifat mendengar Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Tak sama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak sama sekali-kali dengan makhluk, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kata ulama, ayat Quran ini didahulukan dengan ayat tanzih, menyucikan Allah daripada sifat makhluk. Lalu Allah Ta'ala sandarkan sifat mendengar dan sifat melihat. Artinya apa? Sifat melihat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sifat mendengar pada Allah tak sama dengan sifat mendengar yang ada pada kita. Kita mendengar dengan menggunakan telinga, adapun Allah mendengar tanpa menggunakan telinga. Bahkan Allah mendengar dengan zat as-sam'u, dengan sifat mendengar, bukan dengan telinga. Bukan dengan telinga, tuan-tuan. Kita dengar dengan ada gegendang. Kalau tak ada gegendang telinga, tak dengar. Nah, kita dengar sekiranya dekat. Tapi kalau orang yang duk bercakap dalam KLCC sekarang ni, tuan-tuan di sini pun dapat dengar tak? Tak dengar. Maknanya pendengaran kita amatlah terbatas. Adapun pendengaran Allah Ta'ala dengar semua benda yang boleh didengar. Semua benda yang jauh dan yang dekat, tidak ada beza bagi Allah Ta'ala. Tak ada beza, tuan-tuan. Ini sifat mendengar Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala Maha melihat, dan melihat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Kita melihat dengan ada biji mata, dan Allah Ta'ala melihat bukan dengan biji mata. Kita melihat sebab ada mata putih dan mata hitam. Kalau tak ada mata putih, tak ada mata hitam, tak melihat, tuan-tuan. Begitu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dengan sifatnya yang penglihat, sifat al-basar. Allah Ta'ala ada satu sifat namanya al-basar. Dengan sifat inilah yang Allah Ta'ala dapat melihat. Kita dapat melihat jika dia duduk dalam masjid. Kalau orang duduk luar masjid je, susah dah kita nak lihat. Kalau kita nak dapat lihat, sekiranya tak ada dinding di depan. Kalau ada dinding, tak dapat dah nak melihat. Kalau sekiranya kita dapat melihat, kita dapat melihat benda yang dekat dengan kita. Kalau jauh 2 kilometer sahaja daripada kita, tak dapat nak lihat. Adapun Allah Ta'ala, Tuhan kita, Dia Maha melihat, tuan-tuan, sama ada yang jauh ataupun yang dekat, dan tidak ada beza yang jauh dan dekat bagi Allah Ta'ala. Faham kita ini, takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya sifat melihat Allah dan sifat mendengar Allah Ta'ala ini sangat hebat, tuan-tuan. Sehingga kalau kiranya kita nak sembunyi apa daripada Allah Ta'ala, tak ada benda yang tersembunyi. Sehingga, tuan-tuan, sehingga benda yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita buat secara berseorangan diketahui oleh Allah Ta'ala. Bila nak buat maksiat, kita duk ingat yang ni, tinggal terus maksiat itu. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana dibenteng dengan akidah ini. Dibenteng dengan akidah. Sebab tu kata ulama dulu, antara ubat hilangnya jenayah dan maksiat, ekstremisme, keganasan dan sebagainya, ialah memperbanyakkan pengajian akidah. Salahuddin Al-Ayyubi disebut oleh ulama, dia sebut, tuan-tuan, sebelum azan subuh, dia akan laungkan satu qasidah bait syair yang diringkaskan daripada akidah Nabi, yang disilibuskan daripada akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan dia buat, tuan-tuan, selama 400 tahun. Tidak ada jenayah yang boleh direkodkan membahayakan negara. Kenapa, tuan-tuan? Kerana amannya manusia dengan agama, khususnya akidah. Kita hari ni cuba buat, tuan-tuan, gitu. Baca Quran marah dah. Baca Quran sebelum subuh marah dah, tuan-tuan. Nah, betul tak, tuan-tuan? Marah. Bawa dalil pula tolak tu. Kita bawa dalil pula. Orang lain tak marah.
Tapi kita orang Melayu marah tuan-tuan. Orang non-Muslim call, bakpo Ustaz surau ni dibuat keputusan tidak ada langsung. Padahal tuan-tuan, dibuat bacaan Al-Quran itu hanyalah 5 minit. 5 minit, kadang-kadang 3 minit, untuk orang bangun sekejap je, supaya cepat jamaah subuh datang, orang nak pergi bekerja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, perkara tersebut elok dan pernah dilakukan di zaman Salahuddin 400 tahun lamanya, dan direkodkan oleh ulama-ulama mu'tabar. Disebut tuan-tuan oleh As-Suyuti di dalam kitab Al-Wasail, disebut tuan-tuan oleh As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi tuan-tuan, ramai ulama-ulama, Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kita tuan-tuan, kalau kena buat macam tu, kita orang mula-mula sekali halang. Tapi baru ni orang marah, orang Cina minta. Dia kata, kenapa saya boleh bangun pagi disebabkan adanya bacaan Quran tersebut. Saya boleh bangun pagi sebab dia orang bangun pagi tuan-tuan, bersenam dan sebagainya. Dia minta supaya dibuat balik benda tu. Kita buang. Sebab apa? Sebab kita penat sangat kerja waktu malam, kita tidur. Bahkan orang ni tuan-tuan, orang yang seperti ni, dia tak solat langsung. Dia tak solat langsung. Sebab tu dia tersangat marah. Bukan sebab dia bawa dalil dan sebagainya, tapi betul-betul kalau sekiranya orang itu ikhlas, sekadar 3 minit dan 5 minit itu dia tidak memberi kesan belah mana. Tak memberi kesan sangat tuan-tuan. Baik, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu muraqabah. Tadi tawakal. Kemudian tawakal tuan-tuan, saya lupa sebut satu hadis sebagai satu faedah, iaitu hadis tawakal tadilah, saya flashback balik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi, jika kamu betul-betul tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, nescaya Allah Ta'ala bagi kepada kamu nikmat sebagaimana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada burung, keluar daripada sarangnya dalam keadaan perutnya yang sangat kempis, kemudian dia pulang balik ke sarang dalam perut dalam keadaan perutnya sangat kembung, kenyang tuan-tuan. Maknanya ini tawakal yang Allah Ta'ala ajar. Baik, muraqabah pun dah habis. Kemudian tuan-tuan, kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, warridha 'anillahi bima'na taslimi lahu wa tarki al-i'tirad wa ta'zimu sya'airillah. Kata dia, dan kita redha daripada Allah, dan kita redha daripada Allah. Baik, redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Wajib kepada hati setiap orang Muslim, dia meredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya meredai segala takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Apa maknanya? Maknanya dia tidak membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membantah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kita redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sesekali membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada dari sudut keyakinan kita membantah Allah, ataupun kita tuturkan dengan lidah. Kita tuturkan dengan lidah. Jangan tuan-tuan. Sama ada kita hendaklah redha kepada Allah, zahir kita redha, dan batin kita redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meyakini di dalam hati kita, Allah Ta'ala yang menciptakan yang baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang manis dalam hidup kita,
dan Allah Ta'ala yang menciptakan yang pahit dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat darjat kita, Dia juga yang menjatuhkan darjat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat pangkat kita sebenarnya, tuan-tuan, dan Dia juga yang menjatuhkan sebahagian yang lain. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kesedihan yang bertapak di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang menciptakan kegembiraan yang singgah sementara di hati kita. Maka semua ini, tuan-tuan, kita harungi dan kita depani dia dengan redha. Dengan kita pasrah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir maknanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Allah Ta'ala tadbir, dan Allah Ta'ala cipta segala sesuatu bersamaan, berdasar apa yang Allah Ta'ala tahu pada ilmunya yang azali. Allah Ta'ala tahu orang ini dia akan diberi rezeki pada hari ini, maka tuan-tuan diberi rezeki. Ini takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pada ilmunya, pada azali lagi, Dia dah tahu bahawa hamba ini tidak diberi rezeki hari ini. Maka bila dia tak dapat rezeki, terlaksanalah takdir Allah Ta'ala. Takdir artinya, tuan-tuan, tadbir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan pada azali lagi. Kemudian qada ialah Allah Ta'ala ciptakan dia sekarang. Misal contoh, tuan-tuan, ditakdirkan si Zaid ini pukul 8 pagi di cabang 3 dia berlanggar dengan kereta, wal'iyazubillah. Misal contoh, ini pada ilmu Allah Ta'ala yang azli. Kemudian, tuan-tuan, pada hari tersebut, katalah hari Selasa, pukul 8 pagi di cabang 3 tersebut, berlakulah tragedi tersebut, berlanggarlah dia dengan kereta. Maka di saat berlanggar dengan kereta, inilah qada. Ini pelaksanaan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azli. Faham tak, tuan-tuan? Ni ada qada, ada takdir. Dan kita sebagai orang Islam kena beriman dengan adanya takdir dalam hidup kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis bila ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi, akhbirni anil iman. Kata Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu apa? Kata malaikat Jibril. Jawab Nabi, beriman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, tuan-tuan, beriman dengan takdir Allah yang baik itu dan yang buruknya, kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini yang baik itu Allah Ta'ala cipta, dan yang buruk itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta yang buruk. Kedua-dua ni, tuan-tuan, berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu ni. Jadi, tuan-tuan, ada sikit lagi saya nak sebut tentang qada dan qadar. Kita bagi laluan untuk azan isya terlebih dahulu. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, Dia mentakdir menciptakan perkara yang baik, Allah Ta'ala cipta. Perkara yang buruk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta. Ini di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka kata yang baik Allah Ta'ala cipta, adapun yang buruk itu adalah ciptaan daripada perbuatan hamba.
Ini golongan Mu'tazilah. Mereka menafikan Allah Ta'ala menciptakan perkara buruk, sedangkan dalam Islam perkara buruk itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan waktu subuh, daripada kejahatan yang Allah Ta'ala cipta. Tengok, ini dalil menunjukkan bahawa kejahatan itu, yang buruk itu juga, ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para asatizah kita, tuan-tuan, bila dia kata, bila nak tamat kuliah ni, dia kata yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada dirinya sendiri. Yang ini tak sama dengan yang tadi. Apa beza mana? Bezanya, tuan-tuan, yang tadi ialah dia kata yang buruk itu makhluk yang cipta. Cipta ni makna jadikan daripada tiada kepada ada. Adapun yang para asatizah kita ni, yang ini kata ulama disebut secara dalam babul adab, dalam bab adab. Bila kita nak bercakap, kita akan kata, tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya, walaupun pada hakikatnya ia sebenarnya diciptakan oleh Allah. Itu maknanya. Maknanya walaupun pada hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta, tuan-tuan, iman yang ada pada Abu Bakar, dan Allah Ta'ala yang cipta kekufuran yang ada pada Abu Jahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta keimanan dan juga ketaatan, dan Allah Ta'ala cinta kepada keimanan dan ketaatan, dan dia perintah kita supaya cinta dengan iman dan ketaatan. Allah Ta'ala cipta kekufuran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan dia perintah kepada kita supaya tidak melakukannya. Itu beza. Itu dia beza, tuan-tuan. Dan ini masalah yang dalam masalah takdir. Banyak lagi lah, cuma kita sebut sikit supaya kita lihat bagaimana perbincangan para ulama tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nipis sahaja, tuan-tuan, sikit sahajalah yang disebut oleh para ulama tentang takdir. Jadi ada lagi beberapa perkara yang saya nak sebut nanti, mungkin saya akan sebut pada minggu yang akan datang. Bagaimana, tuan-tuan, kita nak lihat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang baik dan yang buruk itu, dan dia bukanlah kezaliman daripada Allah. Kita nak bincang yang tu. Dia bukan ini bukan perbuatan zalim daripada Allah. Tidak. Bahkan yang berlaku dengan takdir Allah adalah keadilan dan kelebihan daripada Allah Ta'ala, bukan kezaliman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma rabbuka bidhallamil abid, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi hambanya. Kerana yang zalim, makna zalim ialah makna zalim ialah melakukan sesuatu perkara bukan dengan izin tuannya. Misal contoh, rumah orang ada perabot, ada TV, ada susunan, kita pun pergi ambil perabot dia tak kat luar. Ni dia panggil perbuatan zalim. Sebab apa? Sebab perabot bukan milik kita, TV rumah dia tu bukan milik kita, dan semua tu bukan milik kita, tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi buat urus tadbir pada barang yang bukan milik kita. Ini makna zalim. Sedangkan Allah Ta'ala, dia yang memiliki kita, dan dia yang milik apa yang kita milik. Maka Allah Ta'ala melakukan apa sahaja yang dia kehendaki pada kita, sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sekali-kali disandarkan kepada Allah Ta'ala zalim. Jadi, tuan-tuan, ada lagi lah 2-3 perkara yang kita nak sebut, tapi sekurang-kurangnya kita faham di sini sedikit berkenaan dengan masalah takdir.
dan bagaimana kita nak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang kitab yang akan kita sebut nanti, wasyukru ala ni'amillah, dan bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya-Allah pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bain ma'asik, wa min at-ta'ati ma tuballighuna به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.